Assalamualaikum, kembali lagi di Fizhana Family. Okey, untuk di video kita pada kali ni kami akan jalan-jalan di Terengganu. So semalam kita dah jalan di area Kota Baru. So hari ni insya-Allah sehari kita akan berjalan di Terengganu. Memandangkan mak mentua kami pun dia teringin nak tengok apa yang ada dekat Terengganu tu. So kita orang nak bawa dia lah. Okey, hampa jangan lupa tengok kami sampai habis. Okey, let's go. Okey, hampa ni kami dah sampai dekat kedai makan King Trizai Celup Tepung Pantai Penari. Jom kita tengok makanan apa yang best. Okey tak? Macam mana? Okey, ni suami kami order sotong celup tepung dengan udang celup tepung. Saya yang tengok je kah? Dia nak apa? Makanan ni. Nasi kami dah nak ada. Inilah suasana dekat tepi pantai, dekat tempat yang kami makan ni. Selesai kita orang makan, kita singgah kat tepi pantai ni. Pantai ni kami tak tahu nama apa. Kami singgah aja. Memang best sangat-sangat lah. Petang-petang kita duduk healing-healing kat tepi pantai. Dengan angin kuatnya. Memang seronok sangat. Tambah-tambah dia dapat tengok pemandangan air laut dia kan. Cantik air laut dia warna biru elok. Kami pun main pasiak sekali. Bukannya senang nak dapat pijak pasiak Terengganu ni. Nak main pun sikit punya jauh. So kami pun layan lah ni anak-anak kami yang mereka duduk main pasiak. Honok gila weh main pasiak macam ni. Main pijak-pijak pasiak ni kan. Kami suka main layan budak-budak ni. Ryan dengan Pia dia seronok sangat kalau dapat main pasiak tu. Ajak balik pun dah tak mau dah. Dia seronok sangat main pasiak. Selesai kita orang healing-healing kat tepi pantai tadi, kita orang pun terus bertolak ke Pasar Payang. Sepanjang perjalanan kita orang ni memang ditemani dengan air laut yang kebiruan. Memang sedap lah mata memandang. Tak mengantuk sikit pun. Okey, sekarang kita dah melalui Jambatan Angkat Kuala Terengganu. So selepas ni kita akan terus ke Pasar Payang. Okey hampa, so sekarang kami dah sampai dekat Pasar Payang. Kita tengok apa yang dekat dalam tu. Cuaca kat sini sangat-sangat panas weh, macam dekat Sungai Petani. Kami mai jalan-jalan kat sini pun sat sahaja sebabnya kami nak bawa mak mentua kami lah kan jalan-jalan kat dalam ni. Mai sini pun rasa sat sangat masa tu. Lah ni pun dah dekat pukul 3. Ni tempat dia jual ikan.
So kita orang pun jalan-jalan lah dalam ni and beli makanan apa yang tak pernah makan lagi kan. Kita orang try makanan belah Terengganu ni. Best lah. Memang macam-macam lah dia jual kat sini. Ni periuk belanga. Ada lesung batu tu, acuan untuk kuih loyang. Macam-macam lah, memang macam-macam jual. Ni ada craft tangan. Ni pun periuk lagi. Memang best lah jalan kat tempat orang kan. Kita tengok suasana yang lain daripada tempat kita yang kata apa, yang kita tengok selalu kan. Konok lah. Banyak baju-baju batik dekat sini. Tapi kami tak minat baju-baju batik macam ni. Okey, hampa kami dah selesai kat sini. So kita orang nak naik mall pula sebab panas sangat cuaca. Ni kami dah sampai dekat KTCC Mall Terengganu. Sambil kita rehat-rehat kat sini, sejuk kena aircon, kita tengoklah tempat orang kan. Itulah mindset je lah kat sini kan. Kita sejukkan badan, lepas tu kita nak tolak balik lah. Tolak balik, tapi tak tahu lagi lepas ni nak singgah mana. Okey, lepas pada mall tadi kita singgah kejap dekat tepi pantai ni. Oi. Ni dia punya kulit. Kulit apa? Kulit apa Roh? Nama apa? Apakah yang Ryan jumpa? Ni siput. Siput. Ni siput, tengok. Ada dua sekelompok siput, guys. Ryan cakap. Ni ada guys, ni siput. Ni ada ni. Siput menarik ni. Mana siput menarik? Tunjuklah kawan-kawan nak tengok. Ni ada berlambut guys. Okey, jom kita pergi kat lain kita. Okey guys, jom kita tengok Ryan cakap hari ni dia nak buat apa. Jom kita tengok. Dia nak cari apa tu guys. Jangan pergi jauh-jauh sangat, tak pergi kuda mai. Yang kita dapat kerang guys. Kerang ada buruk. Kerang buruk. Apa dia tu? Kerang yang ni. Dia dah jadi tempat ni. Apakah yang Raya nampak? Nampak baby. Kuda. Apa dia? Jumpa apa? Ada rumput ni kecil. Ni yang so gitu. Kerang buruk tengok semua. Tak ada kerang yang cantik apa semua, kerang buruk Saya kerang buruk. Ya, bidana. Ni ada kerang guys. Di situ. Kerang apa tu? Situ guys. Mana? Besar. Bagi dia. Tunjuk. Aduh. Yang putih yang bukan. Tak lagi gatal tangan. Itu siput buruk. Buruk. Kita pergi guys. Abang Ryan sini dekat Hit. Saya menarik. Apa yang menarik kat sini? Kita ada apa? Ada siput guys ni. Bukan orang nak ada siput. Cakap menarik apa pokok ke keindahan tempat-tempat ni ke? Indah tu. Mana? Ada kolam. Ada kolam? Ada. Dia pantai tengok. Belah mana? Tengok. Sana ada pantai. Cantik ya? Situ juga ada. Mah. Jom kita pergi. Di tepi. Tunggu pelan-pelan. Pergi pelan-pelan. Okey. Pelan-pelan Raya nah. Boleh ya? Pelan-pelan. Boleh tak? Pelan-pelan nah. Pelan-pelan. Pelan-pelan Ryan. Boleh tak? Boleh kau? Boleh dah? Dah stop situ je. Guys, ni pantai sana. Okey, ni Ryan cakap ada pantai. Pantai tu. Sangat cantik. Nampak? Pantai tu warna biru. Okey. Cantik ya guys. Ryan cakap. Ni mandi. Mana boleh mandi? Ini bayar. Ayuh. Ayo. Ni jom kita pergi. Dah. Tunggu. Ini lepas ni suruh Ryan cakap pula. Boleh ya? Boleh.
Nak pergi mana pula ni Ryan? Ha? Kita nak pergi mana lah? Tengok mana kat sana. Tengok pemandang kat sana. Ada apa tu? Ada berlari. Cantik-cantik ya. Okey, jom ikut Ryan. Ini dah pokok ni yang jatuh. Pokok apa tu? Pokok ni buah ni dah tak pakai dah. Mati ya. Mati dah. Pokok ni pasal apa? Jatuh ah. Tengok. Ha, Tua dah. tua dah ha. Kering ah. Ha. Dah tak ada dah rambut dah. Rambut tak ada. Okey ya, guys. Rambut pun tak ada dah pokok. Ryan cakap. Lepas tu sini kita duduk. Apa yang tak ada lagi? Ada pokok, ada sampah. Sampah dah. Tempat duduk elok ah. Ha? Tempat duduk dia cantik. Ni, menarik. Cara Ryan duduk. Guys, tu ada tu guys. Okey. Okey ni nah. Ryan cakap ni ada ni. Okey Ryan duduk situ, Umi nak takat gambar. Situ, situ ha. Okey guys, Ryan nak takat gambar sedah. 1 2 3. Cekek, siap. Okey. Lepas tu ada apa Ryan? Tu boleh duduk ke tak tu? Dia duduk. Try duduk ngak, tunjuk kat kawan-kawan. Ha, buat action macam mana? Action dia. Buat macam mana? Buat style. Ha, okey, boleh buat style ya kawan-kawan. Ha. Lagi Ryan, tahu lagi. Jom ikut Ryan. Oh, macam-macam ada. Boleh duduk tu kat sana pun boleh duduk. Ha? Pokok tu dia buat apa? Orang buat apa dah? Kita kotak. Tekan gambar sikit. Action. Buat style. Oh, okey. Ada kuda tu. Yes, ada kuda guys. Kebetulan Ryan cakap kuda ada ya guys. Ha. Kuda lari. Ada kuda kat sini. Ha, ada kuda. Ada kuda guys. Kat sana apa ada? On the way, dia on the way nak mai kot ni. Tu ada. Mana? Ui, ni pun ada kuda. Pak dak. Dia kuda. Ada kuda. Satu ada ini. Tengok kuda lari. Kuda lari. Pak. Okey. Jom. Sampai di sini saja video kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.